hari Rabu. Besok aku bawa yang hari Khamis pula. Lepas tu Jumaat, Sabtu, Ahad. Sabtu Ahad cuti. Kau datanglah seorang-seorang. Tak apa. Aku ada juga Isnin Selasa. Hari-hari ada. Dengar. Apa ni, San? Tak sengaja. Janganlah marah. Cikgu besar datang. Cikgu besar datang. Sudah kurus. Cikgu Melati. Mak Eli. Orang takut je. Geramnya aku. Hui, tipu saja. Alah, gurau je. Mau kenal tak? Selamat pagi semua. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Duduk. Ha, hari ni cikgu nak ajar. Cantik kan kasut cikgu? Cantik. Mana cantik. Saya suka. Wow, Cantiklah kasut merah, cikgu. Bolehlah. Wow. Terima kasih. Kalau nak beli kasut cantik macam cikgu, ajak mak abah pergi gedung barangan Malaysia. Yang baru buka tu. Ada banyak barang lain. Macam botol Ihsan tu. Ini dah dibeli dari luar negara. Cikgu. Ya ke ni? Ni cikgu tengok. Bagilah Ihsan. Sekejap je. Nampak semua? Inilah simbol barang buatan Malaysia. Wah, canggihnya buatan Malaysia. Betul. Jangan ingat yang canggih tu barang luar negara je. Kebanyakan barang plastik, Malaysia pun boleh buat. Hebat. Jangan tak percaya. Buatan Malaysia. Alah, buatan Malaysia. Saya pun. Saya juga. Tara, Papa. Mainan. Iya, kamu semua buatan Malaysia. Enggak, saya buatan Indonesia. Wadiga riang ria. Saya pun ada buatan Malaysia. Marvelous. Sendiri tulis saja. Bau apa ni? Lain macam je. Hangit. Ros, apa yang hangit tu? Kenapa? Pizza tak jadi. Penat je buat. Susahlah macam ni. Tak apalah, Ros. Bukan salah kau. Ketuha tu dah lama. Dah tak betul. Upah lagi lama. Betul je. Apa? Bertuah punya budak. Ros, ada gedung baru. Mari kita pergi tengok-tengok. Cikgu pun ada cakap pasal gedung baru tu. Ada banyak barang. Opa tahu.
Semua barang buatan Malaysia. Betul. Itu yang Opa suka. Hanya barang buatan Malaysia yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna kita. Pengguna macam Opa. Oh. Betul tu, Opa. Mari kita pergi. Naikkan. Yelah, cepat siap. Yeay! Jom. Masuk je pasti beli. Korang jangan nak beli apa-apa. Tengok-tengok je. Besarnya tempat ni. Selamat datang. Upin, tu. Opa, sini. Upin, Ipin. Pergi mana tu? Ikut je lah, Ros. Kedai mainan. Cantiknya. Sama macam kita punya. Yang ni lagi cantik. Lah, cuba main. 1, 2, 3. Nampak tu? Jika rosak, ganti balik. Akak, nak beli ni? Boleh lah, Kak. Boleh lah. Cantik tak? Wah, cantik sangat. Opa belilah. Songket Malaysia memang cantik. Tapi Opa tak mampu. Tak apa, Opa. Nanti Upin besar, Upin belikan. Iyalah. Opa. Kain ni sesuai tak dengan Ros? Cantik tak? Papa. Yang ni lagi sesuai. Nah. Baru harus. Geram! Uncle. Hayoyo, ini budak. Mana-mana pun mau main juga. Mutu, kau pun beli kain kat sini? Mestilah. Saya punya cita rasa tinggi. Sini punya kain plekat ada kualiti. Nombor 1. Kalau pakai ada sedap juga. Sangat lembut. Bila cuci, itu warna maintain. Itulah barang buatan Malaysia. Maintain. Sesuai untuk rakyat Malaysia dan juga pelancong asing. Ros, banyak cantik itu kain. Yang ni ke? Yang ni? Semua cantik juga. Kasih angkatlah. Amboi Mutu, kau nak bayar ke? Boleh. Boleh? 1 bolehlah. Terima kasih, Uncle. Bye. Opa, Ros nak tengok kasut.
Pergilah. Opah nak ke sana. Upin, Ipin, ikut akak. Ipin, tengok ni. Cantiknya. Aku suka lah warna kasut ni. Aku pun. Ipin! Huh? Ini? Mau beli kasut kah? Taklah. Nak beli ayam goreng. Nyam, nyam, nyam. Sedapnya. Huh? Wah! Saya suka, saya suka. Cantiknya. Kau tak pandai pakai kasut tu. Sakit. Pakai yang ni. Oh, itu saya sudah ada, Ma. Banyak bagus. Kaki tak sakit. Selesa. Cuba pakai. Macam mana? Iyalah. Wah. Dah. Mari pergi kat Opah. Kak, nak ni? Selesa. Bolehlah, Kak. Tak boleh. Tapi... Kita kena cintai, beli dan guna barangan Malaysia. Betul. Kan, Mimi? Ya, lo. Barangan Malaysia pilihan bijak. Huh? Bolehlah. Yelah. Yeay! Sukalah tu dapat kasut baru. Mestilah, Kak. Kasut buatan Malaysia. Bangga. Akak tahulah. Wah. Kau cepat. Wah. Yes! Ini lagi hebat. Mana ada? Hello. Yeay, aku menang. Opa, yang ni tak nak buka ke? Hah? Lupa. Ros, itu untuk engkau. Untuk Ros? Bukalah. Bila Opah beli ni? Besarnya. Cepatlah, Kak. Buka. Syuh. Ini akak punya je. Apa benda ni? Sama main. Kamu dulu. Kau tadi. Wah, ada pemanasan atas bawah. Ini boleh masak macam-macam. Pizza, kuih raya,
Kek cawan. Kek keju. Kek ayam goreng? Betul. Salah. Mana ada kek ayam goreng? Terima kasih, Opah. Ros suka sangat. Pandai Opah beli. Mestilah. Opah tengok ketuhan ni canggih. Berkualiti. Harga pun boleh tahan. Yang pasti barangan Malaysia memang bagus. Alah membeli, menang memakai. Betul. Terunggul. Apa lagi, Kak? Cepatlah masak. Jangan hangit lagi. Tak ada masalah. Pangkalah. Buat betul-betul, Sisi. Gasing Jarjit Singh mau masuk sekarang. Tengok ah. Alah, tak ada pusing. Siapa lagi nak pangkal gasing aku? Cepat. Gasing aku. Mana boleh 2 lawan 1. Boleh. Aku mengadil. Wah, ini 2 gasing marvelous. Mana mau beli? Dari gedung barangan Malaysia. Masuk je. Pasti beli. Wow. Kasut pun baru. Cantik ah. Yalah. Terunggul. Betul. Wah. Sedap. Aku nak rasa pizza. Makanlah. Makan puas-puas ya. Yelah, Kak. Oh. Ada lagi. Hmm?